sihir termakan. Sihir termakan ni antara sihir yang paling berat. Sebab apa? Bila kita makan benda sihir tadi tu, dia akan bersarang, dia akan berakak-rakak dalam badan kita, dia akan menjalar terus ke tubuh badan. Kalau kita tak berubat, kita biarkan dia duduk dalam badan kita lebih daripada 44 hari, tuan-tuan, perempuan, abang, kakak semua, apa yang akan berlaku adalah dia akan menzahirkan diri dia. Sebab itulah bila orang kena sihir, si suami tengok muka isteri nampak buruk, nampak meluat. Si isteri tengok muka suami, nampak, ish, awaklah tua sangat muka suami aku ni. Awaklah menjelekkan sangat suami aku ni. Dan ada kes yang ustaz dapat, dah bercerai pun mereka ni sebab tak berubat. Apa dia? Bila mereka nak bersama, tiba-tiba datang bau bangkai, bau hanyak, bau busuk yang teramat sangat. Akhir sekali benda apa? Berlakulah perceraian. Tuan-tuan dan perempuan, abang kakak sekalian, ustaz nak bagi tahu ada satu petua yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Pagarlah diri kita dengan minyak kasturi. Sebab apa? Kasturi Sri Diri ni telah diruqyah dan Nabi sendiri bagi tahu sebaik-baik wangian adalah kasturi. Kasturi Sri Diri telah diruqyah oleh pakar perubatan Islam dunia, Syekh Dr. Salah Khalifah Muhammad Khalifah. Wallahi wabillahi watallahi, ini bukan main-main. Lawan. Jangan layan.